ada welcome light dia. So aku pilih warna merah lah kan. So, malam memang nampak lagi jarang lah, of course ya. Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak bedah siasat apa barang yang ada dekat motor Z25 aku yang aku nak jual ni, untuk korang dapat detail tentang apa yang modification yang kita dah buat dengan harga yang kita jual dan condition motor ni sini. So jom check it out. Alright, so kita mulakan dari depan. So benda penting sekali adalah windshield atau windscreen. Ini adalah daripada Zero Gravity model Corsa. So dia agak tinggi berbanding standard. So bagi aku handsome lah untuk pakai kat sport bike kan. So kita ada air ram cover depan, and then depan ni kita nampak lah karbon tu. So ni so ada carbon side winglet dan front winglet, dan of course kita ada fender carbon. So kita juga ada floating disc brake daripada WR3 floating ya. So kita ada elemen gold kat situ. Nampak tu kita punya header full system Acura 4V original yang kita dah polish, so kilat macam baru. So lampu ni juga adalah lampu Kenmoto V2. So kita lanja sikit macam mana. So dekat sini ada RGB. So benda ni boleh custom color dia ikut apps dekat phone. So jom kita tengok. Ada welcome light dia. So aku pilih warna merah lah kan. So, malam memang nampak lagi jarang lah, of course ya. Alright, so kita mulakan juga dengan cockpit. Fine. So ini ada damper, and WR3 punya triple clamp dah tukar warna hitam. Lupa kita pakai steel braided punya brake brake hose tukar. Ni kita pakai Domino soft sponge. Kita juga ada carbon punya lever guard. So tepi ni kita ada body slider by WR3. Kita ada undercoil yang kita dah tambah, so dia tutup habis. Kalau yang standardnya tak tutup habis. And then kita ada engine cover, actually ni engine cover. And tu WR3 punya sprocket cover depan. Ada frame cover WR3 juga. Yes, ini adalah Kenmoto punya footrest racing. Memang padu. So kita ada arm cover juga. Arm cover carbon design ZX6, tapi ini adalah Z25 So dia cover sini sekali dengan harga dia, dengan dia cover sekali chain cover. So bobin pun WR3. Kita punya flange warna gold dengan nut pun warna gold WR3. Dan ini ada RKKX X-ring, rantai hitam pin gold. So selain daripada flange, kita ada hub ni yang belah dalam ni. So nak tukar. So tayar juga kita menggunakan Michelin Road 6 ni ya. Ini tayar ni baru berusia dalam 3 minggu. Saya rasa dalam 98% condition. Tu tebal lagi. Right, lampu belakang JPA. Lampu tepi pun JPA warna putih. Right, so dari itu sama je tepi sini. Ini engine cover yang saya masukkan tadi lah. Ada WR3 untuk maksud apa, minyak hitam pun
tu WR3. Ini tadi foot rest racing can motor dengan titanium punya ni skru kita dah tukar. Ini exhaust slider, dan ini adalah muffler Akrapovic original full system. Sambung ke bawah ke depan tadi yang berkilat tu, ini pun kita dah kilatkan. So ini disc brake belakang pun kita tukar design macam ni. Tayar seperti yang kita mention, semua lengkap lah. So motor ni kita dah major service masa 50,000 lebih kurang. So sekarang ni mileage dia adalah 51 untuk setakat hari ni lah, setakat video ni direkod. So itu je untuk motor ni, semua lengkap. So kalau korang berminat, motor ni kita nak lego dengan harga 32,000, boleh nego sikit-sikit. Kalau berminat dengan semua jajan-jajan yang ada kat motor ni. So kalau berminat, boleh roji aku Okay, padu guys.